Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi maulaya Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kurniaannya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada hari ini bagi memulakan kembali bacaan kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Kitab yang merupakan ringkasan kepada kitab As-Sahih karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada hadis ke-64. Nah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala an Uqbah ibn al-Harith qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. نعم. قال عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. Telah berkata Sayyidina Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Aku sembahyang bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat asar. Nah. Falamma sallama, bila mana Nabi telah memberi salam, maknanya selesai daripada salat asar, qama sari'an wa dakhala ala ba'dhi nisa'ih. Maka Nabi berdiri secara cepat dan terus tergesa-gesa masuk ke dalam rumah isterinya. Sebahagian isteri baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Thumma kharaja. Kemudian baginda keluar. Wara'a ma fi wujuhil qaum ta'ajjubihim li sur'atih. Dan ketika itu Nabi melihat pada wajah sahabat menunjukkan rasa hairan atas tindakan Nabi yang selepas saja bagi salam, Nabi terus masuk ke rumah. Perkara itu jarang berlaku lah. Jadi bila berlaku sekali, para sahabat rasa hairan dan pelik. Kenapa Nabi buat lagu tu? Faqala, maka Nabi pun bersabda, Zakartu wa ana fi salati tibran indana. Masa aku tengah salat tadi, aku teringat di rumah aku ni ada tibran. Tibran ni maksudnya ialah jongkok emas. Naam. Yang masih belum ditempa, yang masih belum dibuat rantai, dibuat cincin, dibuat gelang. Dia macam dalam bentuk jongkong. Macam ni. Nah. Yang mana jongkong tersebut ataupun emas tersebut ada orang bagi kepada Nabi untuk Nabi agihkan kepada umat Islam yang miskin sebagai sedekah. Jadi ketika sedang solat, Nabi teringat perkara tersebut. Sebab tu lepas habis sembahyang, Nabi terus tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Untuk buat apa? Untuk ambil emas tersebut dan serahkan kepada isteri Nabi untuk diagihkan kepada umat Islam yang miskin. Sebab tu disebut fakarihtu ayyumsiya au yabita indana. Maka aku benci. Aku benci untuk emas tu berada bersama dengan kami sehingga kami masuk waktu petang ataupun masuk waktu malam. Tak. Sedangkan emas tu masih ada pada kami. Maka fa'amartu biqismatihi. Jadi aku pun arahkan untuk emas itu diagihkan sebagai sedekah kepada kaum muslimin yang fuqara ataupun yang miskin. Nah.
Boleh? Okey. Daripada hadis ni kita dapat beberapa faedah. Yang pertama, anda kata kita sedang solat, kemudian kita teringat sesuatu, adakah perkara itu membatalkan solat? Jawapannya tidak. Dalilnya ialah Nabi SAW ketika solat, Nabi teringat emas yang masih ada dalam rumah Nabi. Jadi Nabi tidak batalkan solat, Nabi teruskan sampai habis. Lepas habis tu baru Nabi tergesa-gesa ambil emas tu dan mengarahkan isteri baginda untuk mengagihkannya kepada orang ramai. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua ialah jawazun niyabah fil ma'ruf. Harus dan boleh kita gantikan orang lain untuk buat perkara baik. Kita ada pitih, kita suruh mamak agihkan kepada fakir miskin. Boleh tak? Boleh. Tak wajib kita sendiri agihkan. Dalilnya mana? Ni dalil dia. Faham tak? Nabi fa'amartu biqismatih. Aku suruh isteri aku agihkan. Jadi Nabi wakilkan orang lain untuk agihkan emas tersebut. Okey, habis itu. Kemudian masuk hadis ke-65. An Quraibin sa'altu Umma Salamata an rak'ataini ba'da al-'asri. فقالت سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن ركعتين اللتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. Nah, an Quraib daripada Sayyidina Quraib radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Umma Salamata an rak'ataini ba'da al-'asri. Aku bertanya Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah tentang 2 rakaat solat sunat selepas asar. Nah, jadi dalam matan tu terus ditulis an Quraibin. Sebenar-benarnya Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Al-Miswar bin Makhramah, Sayyidina Abdul Rahman bin Azhar, mereka inilah yang mengutuskan Sayyidina Quraib yang merupakan bekas hamba kepada Abdullah bin Abbas. Mereka ini utuskan Sayyidina Quraib kepada siapa? Kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka pesan kepada Sayyidina Quraib, nanti sampai bagi salam dulu. Kirimkan salam kami kepada Sayyidatina Aisyah. Kemudian tanya Sayyidatina Aisyah tentang 2 rakaat solat sunat selepas asar. Dan katakan kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya kami dapat berita yang kamu mengerjakan 2 rakaat selepas asar. Sedangkan sampai kepada kami berita ataupun hadis yang menunjukkan Nabi larang seseorang mengerjakan solat selepas asar. Ada hadis Nabi yang melarang seseorang mengerjakan solat sunat selepas asar. Nah, jadi bila dapat arahan tersebut, Sayyidina Quraib radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Beliau sampaikan hasrat 3 orang sahabat tadilah.
Kemudian Sayyidatina Aisyah bagi tahu sal Salamah. Tanyalah olehmu akan Salamah tentang hukum ini. Sebab apa? Sebab aku sendiri tak pernah dengar Nabi larang. Sebab tak aku buat. Jadi kalau kamu nak tahu lebih terperinci, pergi tanya Sayyidatina Salamah. Maka kata Sayyidina Quraib, aku keluar, bertemu semula dengan para sahabat tadi, Ibnu Abbas, Al-Miswar, dan juga Sayyidina Abdul Rahman Ibnu Azhar. Dan aku beritahu apa yang diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian, sahabat tadi, 3 orang sahabat tadi, suruh pula aku bertemu dengan Salamah. Bila sampai kepada Salamah, maka aku tanya. Sampai situ hadis yang maknanya sebelum tu dihazaf dalam matan hadis an Quraib terus. Jadi cerita yang sebelum tu saya dah terang. Jadi kita baca an Quraibin sa'altu Salamata an rak'ataini ba'da al-'asri. Daripada Sayyidina Quraib, beliau berkata, aku bertanya Salamah tentang 2 rakaat solat sunat selepas asar. Faqalat Salamah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma thumma ra'aituhu yusallihima hina shalla al-'asra. Kata Salamah, aku dengar Nabi alaihi salatu wasallam larang orang solat 2 rakaat selepas asar. Aku dengar Nabi larang orang sembahyang sunat 2 rakaat selepas asar. Tapi selepas tu, aku tengok Nabi sendiri sembahyang 2 rakaat tersebut selepas Nabi mengerjakan solat asar. Okey. Nah. Summa dakhala wa 'indi niswatu min Bani Haram. Ini Sayyidatina Salamah cerita. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahku, dan ketika itu bersama-sama dengan aku beberapa orang wanita daripada Bani Haram, minal Ansar, daripada kelompok Al-Ansar. Nah. Nah, Nabi, kalau tengok dalam syarah tu, Nabi masuk dan Nabi salat 2 rakaat selepas asar. Dan ketika itulah Sayyidatina Salamah tengok Nabi salat 2 rakaat selepas asar, sedangkan Nabi pernah larang. Fa arsaltu ilaihil jariyata faqultu. Maka aku utus kepada Nabi seorang hamba perempuan untuk bertanyakan kepada Nabi. Waktu tu Nabi sedang solat lagi. Faqultu qumi bijambihi faquli lahu taqulu laka Salamata ya Rasulullah sami'tuka tanha an hataini ar-rak'ataini wa araka tusallihima. Sayyidatina Salamah beritahu hamba tu, kamu pergi duduk sebelah Nabi, kemudian kamu cakap pada Nabi, Salamah bagi tahu kamu wahai Rasulullah, sesungguhnya dia dengar kamu larang orang solat 2 rakaat selepas daripada solat asar. Sedangkan hari ini dia sendiri tengok kamu solat, ataupun aku sendiri tengok kamu solat. Okey. Boleh? Semula. Dia nak terang ni susah sikit. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. Jadi Salamah radhiyallahu taala anhu mengutuskan seorang hamba wanita untuk pergi bertanya kepada Nabi yang sedang solat 2 rakaat selepas asar. Salamah pesan kepada hamba tu, "Hei hamba, mu pergi sebelah Nabi, mu bagi tahu Nabi, wahai Rasulullah, Salamah cakap kepada kamu, bagi tahu kamu, aku ni maknanya Salamah lah. Aku dengar kamu larang daripada seseorang mengerjakan 2 rakaat ni. 2 rakaat selepas asar.
sedangkan aku tengok kamu melaksanakan 2 rakaat tersebut. Okey. Fa in asyara bi yadihi fastakhiri anhu. Kemudian ada kata Nabi bagi isyarat guna tangan Nabi. Isyarat apa? Isyarat untuk kamu pergi. Tak, maka fastakhiri anhu, kamu mundurlah daripada Nabi. Fa fa'alat al-jariyatu fa asyara bi yadihi fastakharat anhu. Maka hamba tu pun buat apa yang Sayyidatina Ummu Salamah suruh. Dia pergi tepi Nabi, ditanya. Kemudian Nabi bagi isyarat guna tangan untuk hamba tu berundur dahulu. Sebab Nabi sedang solat. Falamma sarafa, bila mana Nabi habis sembahyang, selesai sembahyang 2 rakaat tersebut, qala, Nabi bersabda, ya ibnata Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abi Umayyah. Abi Umayyah ni kunyah kepada ayah Ummu Salamah. Jadi Nabi sebut, ya ibnata Abi Umayyah, wahai anak wanita, wahai anak perempuan Abi Umayyah. Sa'alti an raka'ataini allataini ba'da al-asri. Kamu tanya tentang 2 rakaat solat selepas daripada fardu asar. Maka Nabi pun bagi tahu, wa innahu atani nasu min Abdul Qais fashaghaluni an rak'atayn allatayn ba'da zuhri. Sesungguhnya telah datang kepada aku satu kelompok manusia daripada Abdul Qais, daripada kabilah Abdul Qais. Jadi kumpulan manusia ini menyibukkan aku daripada aku mengerjakan 2 rakaat selepas zuhur. Kita lepas solat zuhur disunatkan sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Faham tak? Jadi aku nak sembahyang 2 rakaat tu, tapi ada utusan datang. Jadi aku duduk layan kumpulan ni sehingga aku terlepas 2 rakaat selepas zuhur. Jadi aku sembahyang 2 rakaat selepas zuhur tu selepas daripada aku mengerjakan solat asar. Sebab tu Nabi sebut fahumahatan. 2 rakaat yang aku buat tadi, itulah 2 rakaat selepas zuhur. Maksudnya apa? Maksudnya 2 rakaat lepas asar yang aku buat ni bukan 2 rakaat selepas asar sungguh tak. Tapi ia merupakan solat qada bagi rawatib ba'diyah zuhur. Begitu. Boleh? Okey. Daripada hadis ni kita dapat beberapa faedah. Yang pertama ialah sunat kita qada solat sunat yang ada waktu, yang kita terlepas. Contoh solat rawatib. Contoh solat duha, solat tarawih, solat witir. Solat-solat yang ada waktu ni kalau kita terlepas sunat kita qada. Dalilnya mana? Hadis ni. Nabi terlepas 2 rakaat ba'diyah selepas zuhur, maka Nabi qada selepas menunaikan solat asar. Faedah yang kedua ialah bila kita sedang solat, harus untuk kita dengar ucapan orang lain. Dan kita cuba fahami apa yang disebut. Perkara itu tidak menjejaskan kesahihan solat. Dalilnya mana? Hadis ini. Nabi sedang solat, hamba tu datang beritahu kepada Nabi tentang ucapan Sayyidatina Ummu Salamah. Nabi dengar dan Nabi faham. Sebab tu Nabi bagi isyarat guna tangan, pergilah kamu, aku nak sempurnakan dulu solat. Lebih kurang gitulah. Ala kulli hal harus untuk kita dengar dan memahami ucapan orang lain walaupun kita sedang solat. Maksudnya kalau ada hajat lah. Yang ketiga, menjadi satu adab untuk orang yang bercakap duduk di sebelah orang yang dia nak bersembang dengan dia. Gitu ayat. Faham tak? Jangan duduk di belakang, jangan duduk di depan. Duduk di sebelah. Syamilnya lah. Kemudian nombor 4, harus memberi isyarat di dalam solat. Tengah sembahyang ada keperluan kita nak menggunakan bahasa isyarat.
Boleh tak kita bagi isyarat? Boleh. Contoh ada member masuk, ketuk pintu. Kita pun angguk. Tanda apa? Tanda, ya Allah, dipersilakan masuk. Ada hajat kan? Maka tidak ada masalah. Dalilnya hadis ini. Faedah seterusnya ialah kesungguhan untuk menyelesaikan ataupun memahami perkara yang zahirnya nampak bertembung. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah pernah dengar Nabi larang solat 2 rakaat selepas asar. Tiba-tiba beliau tengok depan mata Nabi solat dalam rumah beliau. Jadi beliau tak tunggu Nabi habis solat. Tengah solat tu, beliau hantar hamba untuk tanya soalan. Itu tidak lebih menunjukkan kesungguhan beliau untuk menghilangkan syak wasangka ataupun perkara yang bermain dalam minda. Macam mana Nabi larang tapi Nabi buat. Boleh? Kemudian faedah yang berikutnya ialah kita boleh menerima pengkhabaran seorang yang adil. Sama ada al-mukhbir itu, pengkhabar itu, pembawa berita itu lelaki, perempuan ataupun khunsa sekalipun tak ada masalah. Dalilnya apa? Dalilnya Sayyidatina Ummu Salamah. Bila dapat berita daripada hamba beliau, beliau terima. Nah. Faedah yang berikutnya ialah dituntut untuk kita memuliakan tetamu. Jadi dalam hadis ni menunjukkan Ummu Salamah didatangi oleh beberapa orang tetamu. Sayyidatina Ummu Salamah tidak pergi tanya sendiri Nabi. Tidak. Malah dia duduk dengan tetamu, layan tetamu. Dan untuk urusan agama tu, beliau utuskan hamba dia untuk pergi tanya kepada baginda Rasul SAW. Jadi dituntut untuk kita memuliakan para tetamu. Naam. Faedah seterusnya ialah tuntutan wanita menziarahi wanita. Maknanya kita perempuan, kita pergi rumah jiran sebelah, ziarah kawan kita yang satu jantina dengan kita. Perkara itu dituntut ataupun tidak? Jawapannya dituntut. Walaupun suami dia ada dalam rumah. Boleh? Faedah tu diambil daripada hadis inilah. Nah. Okey. Kemudian faedah yang berikutnya ialah tetap disunatkan kita mengerjakan solat sunat walaupun dalam rumah kita tu ada orang luar. Jadi dalam rumah Sayyidatina Ummu Salamah ada kawan-kawan dia. Nabi tetap solat sunat 2 rakaat selepas asar. Nabi tak tunggu dulu. Nabi terus solat. Yang terakhir ialah dituntut untuk kita mengajarkan wakil kita tentang sesuatu perkara yang dia tak tahu. Contoh kita wakilkan kawan kita untuk niat korban. Dia pula jenis orang tak mengaji. Jadi kita ajar dia caranya begini, begitu. Dalilnya apa? Hadis ni. Sayyidatina Ummu Salamah pesan kepada hamba tersebut, kamu pergi dekat Nabi, duduk sebelah Nabi, tanya Nabi. Kalau Nabi bagi isyarat suruh pergi, pergi. Jangan di tebing tanya. Faham tak? Jadi dalam satu hadis ni sangat banyak faedah yang kita boleh ambil. Kemudian hadis yang ke-66. Anil Bara ibn Azib qal amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in
أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة والمياثر وخاتم الذهب والحرير والديباج والقس والاستبرق. نعم، والاستبرق. نعم. Okey. Anil Bara' ibn Azib, daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib. Sekali lagi kita ulang, bacaannya ialah Al-Bara' bukan Al-Barra'. Baru ni saya ada sembahyang hari raya di satu tempat. Tok Khatib baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Bara', tapi dibaca Al-Barra'. Dan itu tak tepat lah. Yang tepatnya ialah Sayyidina Al-Bara' tanpa sabdu. Jadi daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qal, telah berkata, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Nabi telah mengarahkan kami, Nabi telah menyuruh kami 7 perkara. Yang pertama, wa nahana an sab'in, dan Nabi larang kami 7 perkara. Nabi suruh kami buat 7 perkara, Nabi larang kami buat 7 perkara. Nah, amrana bittiba'il janaizi. Nabi suruh kami mengikut jenazah. Jadi sekarang ni Sayyidina Al-Bara' bin Azib mengira satu demi satu perkara yang Nabi suruh. Lepas ni dia akan kira satu persatu perkara yang Nabi larang. Dimulakan dengan bittiba'il janaizi, mengikut jenazah. Mengikut jenazah. Okay. Ikut jenazah ni, kita nak duduk depan jenazah kah ataupun belakang jenazah? Berlaku khilaf dalam kalangan para ulama. Di sisi mazhab Hanafi, yang afdal ialah kita duduk belakang. Bila jenazah kat depan, kita belakang. Tapi di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang afdal kita duduk di depan. Duduk depan tu pula jangan terlalu jauh. Dekat. Dekat tu secara mana, Ustaz? Dekat tu sekira-kira kalau kita toleh ke belakang, kita nampak jenazah tu secara sempurna. Jadi jangan dekat sangat, jangan terlalu jauh. Pegang hak ni lah. Di tempat kita pegang hak ni. Ittiba'ul janaiz ataupun tasyi' al-janaiz, kita duduk kat depan, jenazah kat belakang. Adapun di sisi mazhab Maliki ada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan kita kat depan, jenazah kat belakang. Ada pandangan sebaliknya. Maksudnya apa? Jenazah kat depan, kita kat belakang. Pandangan ketiga, dan itulah pandangan yang rajah, yang tepat, yang lebih kuat di sisi mazhab Maliki, taqaddumul mashi wa ta'akhurur rakib. Mereka tafsilkan. Kalau kita berjalan kaki, kalau orang yang mengikut jenazah tu berjalan kaki, maka afdal duduk di depan. Orang yang masih hidup berjalan kaki, duduk di depan, jenazah kat belakang. Tapi kalau menunggang, kita pakai naik motor, naik kuda, tak, maka kita duduk di belakang, jenazah kat depan. Tu yang rajah di sisi mazhab Malikiyah. Okey. Yang kita nak pegang tadi, apa dia? Kita kat depan, jenazah kat belakang. Itu yang paling muktamad lah dalam mazhab Syafi'i. Paling afdal. Perkara kedua ialah wa'iyadatil maridi, dan menziarahi orang sakit. Kita nak ziarah siapa? Ziarah orang Islam, satu. Walaupun dia parti lain. Faham tak? Yang kedua, ziarah kafir zimmi. Dengan syarat dia tu kaum kerabat kita. Mak saudara, tapi masih kafir. Yang penting kafir zimmi. Sunat juga kita ziarah. Ataupun kafir itu merupakan jiran kita, dan diharap kalau kita kerap ziarah dia tertarik dengan Islam dan dia akan peluk Islam. Maka sunat ziarah. Jadi sunat ziarah berapa kelompok? 3. Pertama, kita ziarah orang Islam yang sakit.
walaupun partilah lain. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi. Dengan syarat dia itu kaum kerabat kita. Ataupun dia jiran kita dan kita berharap dia akan peluk Islam. Boleh? Itu. Faham tak? Okey. Kemudian disebut dalam nota kaki tambih. Satu peringatan. Saya sebut apa? Saya sebut ayadatul marid sunnah. Mana menziarahi orang sakit ini sunnah. Dan warid daripada Nabi SAW, sabdaan baginda, innal muslima lam yazal fi makhrafatil jannah hatta yarja'. Sesungguhnya seorang Muslim itu sentiasa berada dalam kebun-kebun syurga sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Maksudnya, siapa-siapa yang ziarah orang sakit, Nabi sebut dia berada dalam kebun syurga. Maksudnya, dia buat satu perkara yang menyebabkan dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Nah. Orang tanya, Ustaz, kalau orang tu ahli bid'ah, Ustaz. Kelompok-kelompok yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ataupun syiah dan sebagainya. Sunat tak kita ziarah mereka? Jawapannya tidak. Tidak dituntut menziarahi orang yang ahli bid'ah ataupun ahli maksiat. Ni kalau ambil zahir ni, kalau kita sakit, tak sunat orang mari ziarah. Sebab kita ni ahlul fujur. Ya Rabb, auzubillah. Tadi disebut tidak dituntut menziarahi ahli bid'ah dan orang yang jahat. Bila tidak disunatkan tu? Kalau tidak ada hubungan kaum kerabat. Maksudnya kalau ahli bid'ah tu, ahli maksiat tu, ada hubungan kaum kerabat dengan kita, sunat juga kita ziarah kalau dia sakit. Ataupun dia jiran kita, sunat kita ziarah dia sebagai menyempurnakan hakul jiran. Ataupun dia itu ahli bid'ah. Tak. Tapi kita berharap dia bertaubat daripada kebid'ahan dia tu. Tak? Kalau kita ziarah, ada kemungkinan dia akan bertaubat daripada pegangan lama dia. Maka ketika itu sunat juga kita ziarah. Dengan syarat dia kafir zimmi lah. Okay, seterusnya, bila kita ziarah seseorang, sunat kita berdoa untuk mereka. Dan kita baca doa, As'alullahal karima Rabbal arshil azimi an yashfika, ataupun an yashfiyaka bishifaihi. Kita baca 7 kali. As'alukallahal karima Rabbal arshil azimi an yashfiyaka bishifaihi. As'alullahal karima Rabbal arshil azimi an yashfiyaka bishifaihi. As'alullahal karima Rabbal arshil azimi an yashfiyaka bishifaihi. Baca 7 kali. Kemudian sunat bila kita ziarah orang, kita tidak duduk terlalu lama lah. Sebab bila kita duduk lama ni, dia menyebabkan kawan tu stres. Elok-elok nak sembuh, kau sakit, bertambah sakit. Sebab kita duduk terlalu lama. Dah lah kita tak handsome. Contoh. Tak. Kemudian, bila kita duduk lama sangat ni, ada perkara-perkara yang dia nak buat tu, dia rasa segan. Kawan tu nak berak. Semua berak terus. Dia dalam pampers. Tapi ada member sebelah tu guru. Kita guru dia. Duk tahan berak kawan tu. Jadi, tidak disunatkan lah kita duduk lama ketika mana kita menziarahi seseorang. Habis. Kemudian, wa ijabatid da'i. Perkara yang ketiga, yang Nabi suruh kami buat, kata Sayyidina Al-Bara' bin Azib, ialah menyahut seruan orang yang memanggil. Boleh? Kalau jemputan itu jemputan kenduri kahwin, maka wajib kita sahut.
bila cukup syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama fiqh dalam kitab mereka. Kalau jemputan tu sekadar jemputan kenduri biasa, akikah, tak khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang tu sunat kita sahut. Kita pergi, kita hadir. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Nabi suruh kami juga menolong orang yang zalim. Nak tolong lagu mana? Bil qaul, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Nah, apa-apa ucapan dan perbuatan yang mampu menolong orang yang dizalimi, maka kita buatlah. Contoh hari ini, umat Islam di Palestin dizalimi. Jadi kita tolong mereka dengan cara berdoa. Maka itu pun salah satu tuntutan agama. Kemudian perkara yang ke 5, wa ibraril qasam, dan melaksanakan sumpah. Maksudnya andai kata kita bersumpah, maka Nabi suruh kita laksanakan sumpah tersebut. Demi Allah Ta'ala, aku akan sembelih lembu hari ni, 2 ekor. Maka laksanakan sembelih lembu tu. Jangan langgar. Berbeza kalau dia sumpah untuk buat perkara haram. Demi Allah Ta'ala, aku akan bakar rumah mamak. Demi Allah Ta'ala, aku akan sepak Zaid, Ali. Ketika itu tidak disunatkan, dilaksanakanlah perkara tersebut. Okey. Kemudian waraddis salam. Ini perkara yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ni. Yang ke-6, raddis salam, menjawab salam. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Wajib tu pula ada 2. Pertama, wajib ain. Wajib ain ni kalau orang bagi salam kepada kita seorang, kita pun wajib jawab waalaikumsalam. Yang kedua, wajib secara wajib kifayah ataupun fardu kifayah. Bila kita duduk 10 orang, tiba-tiba mamak datang, mamak bagi salam, Assalamualaikum. Maka wajib salah seorang daripada kita jawab salam. Kalau semua jawab, kau syomeh. Kalau semua tak jawab, pakat berdosa habis. Jadi fardu kifayah. Nah. Kemudian wa tashmitil atis. Wa tashmitil atis ni maksudnya apa? Doakan orang yang bersin. Orang bersin sebelah kita. Disebut alhamdulillah. Kita pun doa, ya rahamukallah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Dia bersin kali kedua, alhamdulillah, kita pun doa lagi, ya rahamukallah. Dia bersin kali ketiga, dia sebut alhamdulillah, kita doakan lagi untuk dia, ya rahamukallah. Kalau dia bersin kali keempat, maka tak perlu dah sebut ya rahamukallah, sebab itu sakit tu. Itu penyakit. Maka kita doakan supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia dengan ucapan afakallah ataupun syafakallah. Moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kamu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kamu. Wahakadha. Faham tu? Kemudian, wa nahana an aniyatil fiddah. Dan Nabi larang kami daripada aniyatil fiddah. Ini 7 perkara yang Nabi larang. Pertama, aniyatil fiddah. Bekas perak. Bekas perak. Pinggan, mangkuk, cawan, tempat letak pensil, mangkuk tandas, semualah, sudu, semua tu haram. Kita gunakan daripada perak. Haram ni pula ke atas lelaki, perempuan dan juga khunsa. Jadi yang boleh itu ialah emas, perhiasan dipakai oleh perempuan. Kalau lelaki boleh pakai perak, iaitu cincin. Adapun menggunakan alat-alat seperti mangkuk, cawan dan sebagainya untuk kegunaan harian, itu haram, sama ada diperbuat daripada emas ataupun perak. Dalam hadis ini disebut perak.
Wa nahana an aniyatil fiddati wal mayathiri. Dan Nabi larang juga kami guna al-mayathiri. Apa al-mayathiri? Al-mayathiri ni ialah al-harir, sutera yang diletak di atas pelana kuda. Pelana tu tempat duduk tu lah. Tak, kalau diperbuat daripada plastik ke ataupun kayu ke, sakit punggung bos. Tak, tadi diletak kain atas tu. Kain tu tak boleh guna kain sutera. Kalau lelaki lah. Kalau buat juga hukumnya haram. Nah, kemudian khatamiz zahab dan cincin emas. Cincin emas ni haram kepada lelaki dan khunsa sahaja. Adapun perempuan tak ada masalah. Begitu juga sutera, haram ke atas lelaki. Adapun khunsa tidak ada masalah pakai sutera. Nah, 1, 2, 3. Yang keempat, wal harir dan sutera. Juga Nabi larang lelaki pakai. Wad dibaj. Dibaj ni pakaian yang diperbuat daripada sutera. Pun haram kita pakai. Wal qasi ataupun wal qasi, ni pakaian yang datang daripada negara Syam ataupun Mesir. Pada pakaian tu ada apa? Ada garis-garis yang diperbuat daripada sutera. Itu juga haram dipakai oleh orang lelaki. Ada pandangan mengatakan al-qasi ni ialah sutera yang jelek, yang radik, yang dok molek, hak bandel, dok molek. Kemudian yang terakhir ialah wal listabraqi, iaitu sutera yang tebal. Itu juga Nabi larang orang lelaki daripada memakainya. Faham tak? Okey, terus hadis 68. Pukul 12.40. Baca lagi. Ani bin Abbasin anna Aba Bakrin kharaja wa dhalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimu an-nasa faqala ijlis fa aba fatashahhada Abu Bakrin famala ilayhi an-nasu wa taraku Umara faqala amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat alaihi salatu wasalam. Faman kana ya'budu Allah azza wa jal fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah azza wa jal wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ila asy-syakirin. Wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hadhihi al-ayata hatta talaha Abu Bakrin. Fatalaqaha an-nasu minhu falam yasma' basharun illa yatluha. Hadis berikutnya menceritakan tentang kematian dan kewafatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi disebut dalam hadis ini daripada Ibn Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu kharaja. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar keluar. Keluar daripada mana? Keluar daripada rumah beliau. Nah, menuju ke Masjid Nabawi dengan menaiki kuda. Bila sampai di Masjid Nabawi, di pintu masjid, beliau turun dan tak bercakap dengan siapa-siapa. Beliau, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, terus masuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Nak jumpa dengan Nabi yang telah wafat alaihi salatu wassalam. Ketika itu wajah Nabi ditutup oleh kain. Nah, yang dinamakan sebagai al-hibarah.
Iaitu kain yang diperbuat daripada negara Yaman yang ada garis-garis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyingkap wajah Nabi. Bila tengok wajah Nabi, Sayyidina Abu Bakar terus memeluk dan mencium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar cium antara dua mata bahagian sinilah. Kemudian beliau menangis. Sayyidina Abu Bakar buat perkara tersebut, ada dalil tak? Ada. Beliau buat seperti itu kerana beliau pernah tengok Nabi SAW masuk bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Maz'un ketika itu telah wafat. Tak, Nabi buka dan singkap wajah Sayyidina Uthman bin Maz'un dan Nabi peluk dan cium dan Nabi menangis. Okey. Okey, baca. Ani bin Abbas anna Abu Bakr kharaja, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar keluar. Wa dzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu berlaku selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa Umaru yukallimun nasa, dan ketika itu Sayyidina Umar sedang bercakap kepada sahabat-sahabat yang lain, yang manusia yang hadir di sekitar rumah Nabi. Apa yang Sayyidina Umar sebut? Man qala inna Muhammadan mat qata'tu unuqah bihadha as-sayf wa innama rafa'ahu Allah wa sayaudu wa yaqtulu qauman wa yaqta'u aidi qaumin. Sayyidina Umar berkata ketika itu, barang siapa yang mengatakan Nabi wafat, Muhammad wafat alaihi salatu wassalam, maka aku akan pancung kepalanya dengan pedangku ini. Jadi kalau Nabi tak wafat, apa yang berlaku sekarang ni? Wa innama rafa'ahu Allah. Yang berlaku sekarang ialah hanya saja Allah Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad, dan Nabi akan kembali semula nanti. Jadi tak wafat, hanya diangkat, dah akan kembali semula, dah akan membunuh puak-puak yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memusuhi umat Islam. Jadi ucapan ini Sayyidina Umar lontarkan bila mana beliau dikhabarkan oleh sahabat yang lain sesungguhnya Nabi telah wafat. Para sahabat ketika itu ada yang tak boleh kontrol diri, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, sehingga Sayyidina Umar sebut apa yang telah kita baca tadi. Faqala semula an Ibn Abbas anna Abu Bakr kharaja wa dhalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimun nasa. Daripada Abdullah bin Abbas sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumahnya ke Masjid Nabawi, pergi menuju ke Masjid Nabawi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar terus masuk rumah. Dan sebelum masuk rumah tu lah. Sekejap. Tak selepas masuk rumah. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah dulu. Tengok Nabi yang telah wafat. Masa beliau keluar daripada rumah tersebut, ketika itu Sayyidina Umar sedang bercakap lah. Jadi faqala ijlis fa'aba. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan Sayyidina Umar untuk duduk. Tapi Sayyidina Umar enggan. Sebab terlalu sedih. Jadi dia enggan duduk. Fatashahada Abu Bakrin famala ilaihi an-nasu wa taraku Umara. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca syahadah. 2 syahadah. Jadi manusia bila dengar ucapan Sayyidina Abu Bakar, mereka tertumpu pada Abu Bakar. Mereka meninggalkan Umar. Faqala amma ba'du. Selepas membaca syahadah, maka beliau berkata,
faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Maka barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, telah meninggal. Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Ta'ala sentiasa hidup dan tidak akan mati. Qala Allah Azza wa Jal, kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat ini. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan baginda seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang lain. Maksudnya rasul sebelum-sebelum ni datang dan pergi. Maka begitulah Nabi Muhammad datang dan akan tiba waktu beliau ataupun baginda wafat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini berkata, wallahi demi Allah, laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hadhil ayah. Demi Allah, sesungguhnya manusia ketika itu seolah-olah tak pernah tahu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Tak tahu tu bukan tak tahu sungguh, tak. Tapi kerana terlalu sedih, sampai tak terfikir, tak teringat ada ayat yang menyebut wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat yang jelas menunjukkan Nabi ni akan wafat. Maknanya Nabi manusia yang akan wafat. Boleh? Hatta talaha Abu Bakrin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut, demi Allah, seolah-olah manusia ataupun para sahabat ketika itu tak pernah tahu Allah Ta'ala pernah turunkan ayat ni. Sehinggalah dibaca oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Barulah manusia tersedar, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab. Fatalaqqaha an-nasu minhu. Maka manusia ataupun para sahabat menerima ayat itu daripada Sayyidina Abu Bakar. Falam yasma' basharun illa yatluha. Dan tidak ada manusia yang mendengar ayat itu melainkan dia cakap juga. Dia baca juga ayat itu. Jadi dikhabarkan Rasulullah wafat. Kemudian orang tu baca wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Orang yang dengar pun dalam keadaan sedih, dalam keadaan tak dapat terima, tetap menerima dan baca ayat tu sebagai penguat kepada hati yang menyatakan Nabi telah wafat. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, boleh? Wallahu a'lam. Jadi kita ulang balik syarahan awal hadis ni, takut salah faham. Jadi disebut pada awal hadis, ani bin Abbas anna Abu Bakrin kharaja. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar keluar. Keluar ni keluar daripada mana? Keluar daripada rumah Sayyidatina ataupun daripada bilik Sayyidatina Aisyah. Dia gini, mula-mula Sayyidina Abu Bakar dapat berita Nabi wafat. Dia keluar daripada tempat dia, daripada rumah dia, pergi ke pintu Masjid Nabawi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tu masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah, rumah Nabi lah. Bila masuk dalam rumah Sayyidatina Aisyah, dia buat apa yang dia telah buat tadi, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau keluar. Bila keluar tu, Sayyidina Abu Bakar mendapati Sayyidina Umar sedang bercakap dengan manusia. Apa yang Sayyidina Umar cakap? Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku akan pancung dia dengan pedang ni. Jadi melihat perkara tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun memulakan ucapan dengan
mengucap syahadah, kemudian terus melontarkan ucapan yang masyhur. Amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Boleh? Wallahu a'lam. Kemudian kita baca satu hadis lagi. Hadis 68. An Usamah ibn Zaid qal arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi anna ibnan li qubida fa'tina فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى. Kita berhenti dulu InsyaAllah kita baca kemudian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.